Perhatian peminat bola sepak tanah air kini tertumpu kepada skuad Malaysia yang akan turun menentang Vietnam bagi aksi terakhir kelayakan Piala Asia Selasa ini. Pertemuan menentang skuad Golden Star Warriors ini bukan sekadar perlawanan biasa, tetapi medan untuk membuktikan keupayaan skuad Harimau Malaya di pentas antarabangsa tanpa kehadiran 7 pemain warisan dan juga untuk memperbaiki kedudukan ranking FIFA. Skuad bimbingan Peter Klamovski dijangka akan memberikan tentangan hebat meskipun Vietnam mempunyai rekod pertemuan yang agak memihak kepada mereka. Namun semangat juang Harimau Malaya yang tidak pernah kenal erti putus asa sentiasa menjadi sandaran penyokong. Para peminat bola sepak di Malaysia pastinya berharap agar pasukan negara dapat mempamerkan aksi terbaik, taktikal yang kemas, dan membawa pulang keputusan yang membanggakan demi maruah bola sepak negara. Ayuh sama-sama kita sokong dan doakan pasukan kebangsaan kita agar dapat memberikan aksi terbaik dan meraih keputusan positif dan sekali lagi ini demi maruah bola sepak negara.